Sorry Okey. Stand lah. Nak bercakap dekat sikit pun, dekat mikrofon. Dekat mikrofon. Boleh. Macam awi. Okey, insyaAllah hari. Bila larut malam. Ngalah tuan. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat petang. Hari ini kita berada di sini dan terima kasihlah kepada semua pihak media dan rakan-rakan daripada jauh, yang daripada Kedah, yang hadir dan di semua tempat lain lah. Hari ini kita hantar memorandum bantahan terhadap pindahan IHR dan Pandemic Agreement yang akan ditandatangani pada 19 Mei. Jadi tujuan kita menghantar kepada pihak istana melalui Perjanjian tu di Geneva. Akan ada World Health Assembly di Geneva. Geneva. Jadi kita concern kerana pindahan Pandemic Agreement ini akan menyebabkan hak negara akan dicabul, hak rakyat juga akan dicabul dan kedaulatan negara akan dicabul. Bahawa projek ini adalah projek anti manusia. Jadi kita cukup bimbang, sebab itu kita berterima kasih juga dengan saudara Adam Ahmad, peguam yang telah memfailkan semangat kehakiman pada 2012, walaupun telah ditolak, notis lain telah dibuat. Jadi banyak siasatan polis, laporan polis telah kita buat. Jadi kita perlu memberi maklum kepada Yang Dipertuan Agong bahawa dialah sebagai benteng terakhir untuk memastikan kedaulatan negara dan rakyat akan dapat diselamatkan. Jadi itu saja yang saya boleh bagi tahu. Saya minta kalau boleh saudara Adam lah yang boleh jelaskan sedikit tentang kes yang beliau bawa hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Ahmad daripada Adam Associate. Adam Ahmad daripada Adam and Associate. Saya adalah pemohon di dalam satu tindakan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Sungai Petani. Jadi hari ini kita berhimpun di depan Istana Negara ni, dan persoalan yang pertama yang kita perlu tanya ialah apakah hak kita untuk menyerahkan memorandum pada hari ini kepada Yang Dipertuan Agong. Seperti kita kenang kembali pada tahun 2017, Sultan Perak telah memberi amaran tentang ancaman transhumanism dan 4AR. Jadi apabila kita tahu Sultan Perak telah memberi amaran bahawa ini adalah bidang kuasa majlis raja-raja, mengubah kejadian manusia semula jadi itu adalah di bawah bidang kuasa majlis raja-raja, dan kita juga faham dia ada tertib dia sebelum kita dapat hadir ke YDPA, iaitu yang pertama kita failkan semakan kehakiman. Dan apabila kita telah failkan semakan kehakiman ni, apa yang kita dapat temui adalah sangat mengejutkan, kerana ketiga-tiga cabang ini daripada eksekutif, legislatif dan kehakiman menolak permohonan semakan kehakiman kita untuk hanya menyiasat sama ada terdapat ancaman untuk mengubah kejadian asal manusia yang semula jadi. Apabila ketiga-tiga badan ini telah menolak walaupun untuk mendapatkan siasatan, maka peluang yang terakhir hari ini adalah untuk hadir ke Istana Raja ini dan menyerahkan memorandum kepada Yang Dipertuan Agong. Kerana apabila ketiga-tiga benteng ini telah musnah, langkah terakhir ialah supaya Yang Dipertuan Agong memberikan nasihat supaya satu siasatan diraja dijalankan, dan yang keduanya satu tribunal pencegahan keganasan diadakan menurut Akta Pencegahan Keganasan 2015. Itu yang saja yang kita harapkan sekarang ini. Sebab sekarang ini pada 1995 ini satu perjanjian yang memberikan kuasa yang sangat luar biasa kepada United Nations, WHO dan badan-badan antarabangsa dunia lain, termasuklah World Economic Forum, untuk melaksanakan satu sistem yang dinamakan sebagai One Health Approach. One Health Approach ini di mana kita memberikan satu kuasa luar biasa untuk badan antarabangsa ini mengawal seluruh apa saja aktiviti yang ada di Malaysia ini, termasuklah bidang perternakan, bidang pemakanan, bidang angkasa, bidang minuman, apa saja semuanya dimasukkan di bawah United Nations dan perjanjian rakan strategi bersama World Economic Forum. Jadi ini yang kita nak hentikan, kerana benda ini tidak dibahaskan di Parlimen. Jika kita rujuk kembali perbahasan di Parlimen, ianya bukanlah satu perbahasan, ianya hanya menyatakan status perundingan di antara United Nations.
hanya menjelaskan status tapi tidak dibahaskan, tidak dijelaskan kepada rakyat apakah kesan dan apakah kuasa-kuasa yang kita berikan kepada antarabangsa ini. Jadi inilah yang kita nak, yang di-Pertuan Agong mempertimbangkan, menjalankan siasatan kan, dan Suhakam juga menjalankan siasatan supaya rakyat-rakyat kita faham. Dia maknanya kita faham apakah kesan, apakah yang akan terjadi kepada jasad kita yang semula jadi ini dengan pelaksanaan sistem-sistem yang dibawa oleh United Nations dan World Economic Forum. Jadi itulah kepentingan yang kita berada di sini pada hari inilah kan, yang melayakkan kita untuk menyerahkan memorandum, dan yang di Pertuan Agong di bawah bidang kuasanya, di bawah perlembagaan, hendaklah kan bertindak untuk menyiasat perkara ini mengikut saluran-saluran yang betul. Itulah saja. Saya serahkan Datuk Asri untuk cakap sikit. Kita pasal UNEP tu. Datuk kata kalau dia sign dia tak boleh, that's not legal. not legal. Ya. Dan sekali lagi, apabila kita telah memfailkan semakan kehakiman, menurut doktrin kerangka asas perlembagaan, dia ada doktrin of separation of powers. Sekarang ni benda ni telah masuk dalam bidang kuasa mahkamah. Apabila telah masuk dalam bidang kuasa mahkamah, eksekutif dia tak boleh sesuka hati untuk menandatangani apa-apa perjanjian kerana perkara itu telah dibantah. Dia harus menghormati proses kehakiman dahulu kan. Sekiranya badan eksekutif kan berkeras untuk memasuki juga apa-apa perjanjian, maka itu adalah dianggap sebagai ultra virus, maknanya di luar bidang kuasanya. Dan benda yang nak mengubah kejadian manusia ini, maknanya benda yang telah melanggar ikrar sumpah jawatan mereka sebagai menteri. Sebab setiap menteri, setiap hakim dan even Agong sendiri semua bersumpah untuk mempertahankan perlembagaan. Dan perlembagaan kita menyatakan perkara 31, perlembagaan menyatakan Islam adalah agama persekutuan. Sekarang ni kita kembali, apa itu definisi Islam? Kita buka surah Ar-Rum ayat 30. Allah kata apa? Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama. That means destinasi agama tu, kita kena menjaga fitrah kejadian kita yang semula jadi. Sebab tu kita ada apa? Kita ada zakat fitrah, kita ada hari raya Aidilfitri. Nampak tak? Semua yang mengatakan fitrah ni maknanya bagaimana kita dilahirkan ke bumi ini dengan bentuk yang sedemikian rupa ni, kita hendaklah pertahankan. Kita tak boleh upgrade dia jadi robot, tambah teknologi sini. Sebab kalau kita dah melanggar itu, maknanya kita telah melanggar prinsip tauhid. Sebab tauhid dia apa? Din ala fitrah, dan pelaksanaan dia adalah din ala Islam. Iman dia adalah din ala fitrah, amal dia din ala Islam. Jadi tauhid tu, sekiranya tauhid itu hancur, maknanya amal kita semua akan musnah, tidak laku. Nampak tak? Ini dinyatakan dalam surah 25. Segala amalan kita akan menjadi debu dan terbang macam tu saja. Jadi itulah yang kita kena pertahankan. Dan kuasa itu sekarang berada di mana? Di tangan kuasa yang di Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja dan Majlis Agama dan Mufti semua. Betul tak? Dan kuasa ini tidak boleh dicampur oleh parlimen kecuali dibenarkan oleh Majlis Raja-Raja. Ini adalah bidang kuasa yang special di bawah perlembagaan. Kan? Okey. Jadi langkah pertama istana nak kena buat, hantar notis pada Geneva, Ketua Geneva. Langkah pertama yang perlu dia buat ialah untuk menubuhkan RCI, Siasatan Diraja. Sebab sekarang ni ada dua akta yang terlibat, Akta Suruhanjaya Siasatan Diraja dan Akta Pencegahan Keganasan 2015. Dan kedua-dua kuasa ini hanya boleh dilaksanakan oleh yang di Pertuan Agong. Jadi apa yang kita pohon dalam memorandum tu ialah untuk melaksanakan siasatan dan menubuhkan tribunal di bawah Akta Pencegahan Keganasan. Itu yang kita minta. Itu yang bidang di peringkat Agong ni. Tapi Geneva on 19 ni there will be a meeting right to decide on the fate of. Ya, itu tidak ada apa-apa isu lah, sebab kita doktrin kita kena bagi notis juga kan. Kita tak, we will not attend. Dia bantahan ni bukan bantahan oleh rakyat, dia kena bantahan oleh kerajaan. So ya, Majlis Raja-Raja kena hantar notis lah macam tu. Ya, betul. Majlis Raja-Raja, Suhakam kan, dan Parlimen kena bagi notis kepada United Nations. Itu yang pentingnya. Sebagai tambahan juga, bahawa Yang Pertuan Agong telah membuat satu sumpah jawatan. Bukan saja untuk menjaga rule of law dan perlembagaan, dia kena menjaga Islam. Sebab tu kita present juga, selain daripada isu hak rakyat dengan hak kedaulatan, prinsip Islam juga Yang Pertuan Agong perlu jaga, iaitu memastikan bahawa manusia tetap dalam fitrahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bagi tambahan juga ialah Yang Pertuan Agong juga boleh melalui artikel 43, dia boleh mendengar
maklumat daripada mana-mana pihak atau kumpulan untuk menubuhkan apa-apa jawatan kuasa. Jadi saya nampak jelas bukan saja RCI dia boleh tubuh. Artikel yang penting ialah perkara 149 perlembagaan. Jika kita bercakap mengenai kejadian kita yang semula jadi, maknanya tidak ada undang-undang yang boleh menghalang kita daripada menghentikan perkara itu. Kan? Sebab yang paling penting ialah kita mesti menjadi manusia. Sekiranya kita diubah, maknanya kita ni bukan lagi manusia. Apabila kita bukan manusia, segala undang-undang yang ada di dalam dunia ni tidak terpakai. Kerana undang-undang yang sedia ada ni hanya terpakai kepada manusia. Dia tidak terpakai pada makhluk yang telah diubah, yang dianggap sebagai kimera. Itu yang dalam Koswat cakap you own nothing tu. Kita dilucutkan semua hak undang-undang. You own nothing. But you be happy. But you be happy. Bila? Kita jadi binatang ternak lah happy. Bila tarikh dah? 1995 ni. Kan dia akan 20-30 je. 20-30 dia dah capai semua. Tuan, siapa yang sebut nak bunuh useless eater? Itu Yuval Noah Harari. Itu kira macam orang kanan pada World Economic Forum lah. So kita ni jadi binatang ternak, jadi useless class of people. Kan? Dah, even kalau you doktor pun you dah jadi useless class of people. You dah tak jadi manusia lah. Kan? That is the gist of the whole thing. Tapi yang kita punya concern ni, it's already Friday. Kita punya Okey, what option do you have? jangan bimbang sebab sekarang ni kita kena buat bantahan sebab hari ni kita kena membangkit kesedaran rakyat bahawa hari ini perlembagaan kita telah dicabul. Yang tinggal sekarang ni antara raja dan rakyat. Sebab tu kita kena present betul-betul dengan raja bahawa kita kena great reset. Tapi bukan great reset cara mencabuli hak asasi kemanusiaan. Great reset supaya balik kepada fitrah, balik kepada undang-undang yang adil. Ini yang kita tekankan. Jadi kita akan continue perkara ni dan saya harap dengan media yang ada ni kena sebarkan bahawa kita sekarang tinggal itu saja. Raja dan rakyat. Dia isu yang paling utama tu ialah permainan daripada United Nations dan WHO. Sekiranya kita tidak bantah, kita dianggap bersetuju. Jadi sekarang kita punya concern bukan dapat berhentikan benda itu. Ialah kita punya concern ialah kita bantah. Kita merekodkan bantahan kita itu dan kita telah berjaya merekodkan bantahan itu di dalam mahkamah. Dan pada hari ini kita nak merekodkan bantahan itu kepada yang di Pertuan Agong. Itu yang penting. Sebab apa isu selepas itu adalah isu ultravirus, isu untuk semakan kehakiman dan melihat sejauh mana dasar-dasar kerja itu dilaksanakan mengikut lunas perlembagaan dan undang-undang yang ada di Malaysia. Jadi itu yang perlu kita risau ialah sama ada kita bantah atau tidak. Dan bantahan ini juga mengikut Al-Quran. Sebab apa bila Al-Quran kalau kita baca, bila kita mati nanti kita kata kita tuduh syaitan yang mempengaruhi kita. Tapi syaitan kata tak ada. Saya dah tulis secara terbuka 4IR, Pindahan 342, COVID-19, hantar Yuval Harari, Kasweb, Working Forum. Kita dah tunjukkan kita nak bunuh you all. You all yang tak buat bantahan kebenaran. Sebab tu yes, dia versi undang-undang tak bantah dia setuju. Jadi dalam Quran nak kata macam tu. Jadi kita hari ni kena buat bantahan bahawa dia melanggar kebenaran. Itu saja. Sebab tu jangan ada negatif dengan soal ni. Bantah secara rasmi dulu. Itu penting sebab ini dalam Quran dah kata dekat Lauh Mahfuz dah ready benda tu. Kita wujudkan rekod bantahan ni. So now what you saying is wakil kita yang pergi sign itu dah ultravirus itself. Yes, secara teknikal ultravirus. Untuk nak ubah manusia mesti ultravirus kan. Dia tak menghormati jadi manusia. Dia tak menghormati semakan kemah yang masih dalam noti haiwan. Dia tidak menghormati tersebut. Sebab isu dia nak hapuskan manusia. Benda tu automatically memang ultravirus. Kalau bukan Agong pun, maknanya eksekutif kita, ahli parlimen kita, wakil-wakil rakyat kita telah langkah supasiti untuk melanggar perlembagaan persekutuan. Perlembagaan is the highest law. Under artikel 4. Jadi mereka dah sumpah setia nak jaga perlembagaan. Mereka tak jaga perlembagaan. Mereka tetap juga gunakan menerima dasar polisi eksekutif dan parlimen. Ini langgar dan saya rasa hakim juga telah gagal untuk saja menerima penolakan kebenaran oleh semangat kemah yang dibuat oleh mereka telah secara terbuka mengaku untuk mengubah manusia dalam dasar-dasar kerajaan. Itu yang apabila mereka telah secara terbuka mengaku, maknanya tidak ada apa lagi kita nak buktikan. Betul tak? Tidak ada, sebenarnya kalau kita tak pergi mahkamah pun kita tahu benda ni memang ultravirus. Sebab you nak hapuskan manusia semula jadi. Cik Azam ni kes yang what happened to it? Sekarang kita pergi ke peringkat Mahkamah Rayuan. Dan masih dalam pengurusan kes lah. Saya rasa dalam 1 tahun 2 tahun jugalah untuk sampai ke peringkat perbicaraan tu. Kan? Sekarang ni.
Dan dalam kes tu, sejak pada awal lagi kita telah mempailkan satu notis minta arahan supaya dia dijadikan kes berperlembagaan khas. Kes berperlembagaan khas ni maksudnya ianya bukan bidang kuasa di bawah Mahkamah Tinggi untuk memutuskan ini. Sebab kalau mengikut pada perlembagaan, ianya adalah bidang kuasa Mahkamah Persekutuan. Maknanya hanya Mahkamah Persekutuan boleh decide sama ada kita boleh bicara ataupun tidak. Kan? Dan hanya dan Peguam Negara juga tidak boleh membantah benda ini. Sebab ianya apabila kita nak hapuskan manusia, itu adalah bidang kuasa Mahkamah Persekutuan. Jadi Mahkamah Tinggi tidak ada bidang kuasa, Mahkamah Rayuan tidak ada bidang kuasa, dan Peguam Negara tidak ada bidang kuasa untuk membantah isu ini. Dia pergi pada Mahkamah Persekutuan, didengar oleh 9 orang hakim. Betul tak? Kan? Itu contoh. Alright. Okey. Okay. Ada pancing tengah dalamnya tu, kita nak kelang kebut sini. Tak nak dengar dari PPM sikit. Agung tak boleh. Nak dengar apa bagi. Okay. Okey, saya wakil PPM Saya paling PPM ni paling concern. Paling apa concern? Paling prihatin. Mengambil berat, Bimbang. Konsisten lah. Duduk di kepala kita. Sangat sedih, sangat susah hati. Very concern. Anak-anak cucu. Anak cucu, bukan anak cucu kita ni. Kamu orang semua ni menteri-menteri ni satu Malaysia, bukan satu dunia. What they are doing, apa yang dibagi tahu oleh kita punya Oyada ni adalah sangat-sangat menakutkan. Okey. Saya cerita berkaitan dengan apa ni. Mana dia? Okey, sekarang ni pada 19 bulan Mei coming hari Isnin depan di Davos World Health Assembly WHA 78 ke-78 akan endorse tangani 2 agreement lah yang kena kita faham. Nombor 1, International Health Regulation 2005. Bila dia sign, dalam tu ada semua dia cerita what is definasi. Contoh berkaitan dengan pandemic product, batching itu adalah salah satu pandemic product. Dia buat daripada apa? Okey. Dan yang kedua adalah pandemic treaty. Dulu dia panggil CA+, dia tukar kepada pandemic treaty. So bila benda ni ditandatangani, kedaulatan negara kita, negara ini kedaulatan tubuh kita, tahu tak, akan dicabul. Kedaulatan kita dah tak ada. They decide. So ini melanggar kita punya perlembagaan persekutuan. Okey. Bila ayat cak ni sign, apa saya dekat mana kacau tadi ya? Saya tak boleh kacau. Ayat cak decide. Ayat cak ni dia akan berjalan sekali dengan apa dia? Akta 342. Akta pencegahan penyakit berjangkit. Sudah pun ditandatangani pada 4 hari bulan Disember last year. Dan Disember. So kalau kita tengok Akta 342 ni sangat menarik. Dulu parti pembangkang, dulu sekarang kerajaan, dia bagi tahu saya akan make sure semua saya punya member parlimen tidak menandatangani 342. Sekarang dia yang propose dan dibawa dengan cara, kalau ikut kuli bagi tahu tu, cara what is the word bagi? Saya senyap. Discreetly. That is the word. Cara backdoor lah. Contoh, adakah ini satu undang-undang 14, 15, 16 dan 21. Pegawai Kerajaan Daerah boleh bila dia syak saja. Syak adalah syak. Dulu kita swab test dulu, oh kamu ada penyakit ni, aku pegang aku syak. Bersin dia kena. Bersin, kentut pun semua. Lalu dia syak. Kan, dia boleh tahan kamu, gunakan kekuasaan paksaan dan boleh letak kamu di pusat kuarantin ikut tempoh lama mana dia suka. Faham tak? Adakah ini satu undang-undang? Itu kita sangat-sangat concern. Benda sekarang ni tak nampak lagi. Bila keperluan, kita akan tengok dalam masa dekat ni, kalau benda ni berlaku, it's going to be hell. Dia boleh tutup kilang semua Boleh. Semua boleh. Okay. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Kita ada Enau. Kita ada jemputan di warung pagi-pagi.
Dia buat makan percuma di sana nanti. Bagilah. Leh. Alamak. Dah, bunyi kita. Dia orang tahu ke? Petang ni pun boleh jalan lagi ya. Baik sahabat-sahabat, demikianlah tadi sidang media oleh beberapa orang tokoh NGO yang menghantar yang dipanggil sebagai Task Force Rakyat. Terima kasih semua. Terima kasih. Yang hari ini telah pun menghantar memorandum kepada Wakil Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong untuk melihat kembali bantahan mereka berkenaan dengan IHR yang bakal ditandatangani pada Isnin depan 19 Mei 2025. Jadi apa yang menjadi harapan adalah agar Malaysia tidak menyertai ataupun menandatangani perjanjian tersebut yang digambarkan sebagai akan mengongkong semua rakyat di negara kita. Jadi sampai di sini dulu LPK TV Yeling FM. Sabar